Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tahiyatan thayyibah wa barakatan min indillah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdilah. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar Al-Shazali bin Musa, Pengetua Madrasah Idrisiah, yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Razi, Ketua Unit Pendidikan Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan, yang berusaha Tuan Haji Mior Hasbullah bin Mior Abdul Malik, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, selaku alumni Madrasah Idrisiah, junior saya setahun, 1991-1993, Yang Mulia Raja Hazwan Shah bin Raja Daniel Ahsan, Pengurus Wakaf Diraja Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, yang dihormati Tuan Ahmad Shah bin Haji Muhammad Saleh, yang di-Pertua PIBG Madrasah Idrisiah, Barisan Kaki Tangan, Div-Div Jemputan, Barisan Penolong Kanan, Barisan Ketua Bidang, mantan-mantan dan bekas-bekas pelajar Madrasah Idrisiah, ahli jawatan kuasa PIBG, dan seterusnya, ibu dan ayah dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir-akhir Syawal ini sebelum kita menyambut Zulqa'dah. Alhamdulillah, saya dapat menjejakkan kaki sekali lagi ke bumi wakafan Madrasah Idrisiah dalam Majlis Ihtifal 1447 Hijrah. Saya sangat menghargai dengan undangan yang diberikan oleh Madrasah Idrisiah, sekolah yang kita kasihi ini, yang telah membentuk, melahirkan ramai tokoh negarawan, ilmuwan, agamawan kepada negara kita maupun ummah. Terima kasih di atas undangan. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya ingin menzahirkan setinggi tahniah dan syabas kepada Madrasah Idrisiah. Kita berikan tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Ya. Saya mengikuti secara dekat perkembangan sekolah. Alhamdulillah. Dan sangat cemerlang dari tahun ke tahun. Dan kecemerlangan itu diteruskan pada tahun lalu. Dan kita telah mendapat satu pencapaian yang sangat cemerlang dalam peperiksaan SPM maupun dalam peperiksaan STAM, dan tahniah diucapkan. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya ingin menzahirkan setinggi terima kasih dan terhutang budi penghargaan kita kepada guru-guru kita dan juga pengurusan sekolah. Kita berikan tepukan gemuruh kepada guru-guru kita. Alhamdulillah. Kepada ibu dan ayah PIBG, dan seterusnya, tak lupa juga kepada Yang Mulia Raja Hazwan kerana membantu sekolah dalam menyediakan prasarana, kemudahan yang kondusif kepada anak-anak semua. Alhamdulillah, saya tengok sendiri, sudah 36 tahun saya meninggalkan, ataupun 32 tahun lah, saya meninggalkan sekolah ini daripada, bukanlah dhaif, kan? Daripada keadaan yang baik kepada lebih baik. Alhamdulillah. Saya masih ingat lagi ketika tingkatan 1, kami berada di Baitul Aman, di sebuah rumah istana berhantu. Ramai yang datang kata hantu, tapi saya tak pernah jumpa lah. Tapi tetamu datang, tidur, dikacau hantu. Ada yang tetamu datang, tetapi kami tak pernah, sebab mungkin beriman. Tak ada kurang. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, waktu tu kan nak cerita memang bukanlah, tak dapat bayangkan tuan-tuan. Kami ada jadual angkat makanan daripada sekolah, jalan kaki, subuh-subuh tu. Pergi ke Baitul Aman. Ada beberapa kali tertumpah, langsung tak makan nasi. Tertumpah kerana jauh dan menaiki bukit lurah dan sungai yang melalui tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, terima kasih kepada semua pencapaian yang sangat baik, tahniah diucapkan. Pada tahun 2024, Idrisiah telah menyambut, alhamdulillah, acara 100 tahun Madrasah Idrisiah, ataupun pada 2022.
100 tahun Madrasah Idrisiah. Dan itu merupakan satu acara sambutan yang gilang gemilang diadakan. Baik. Dan dengan itu saya mengambil satu tanggungjawab ingin merekodkan kejayaan 100 tahun itu, lalu saya menulis sebuah artikel yang boleh sekarang ini tengok dalam jurnal yang bertajuk Madrasah Idrisiah sebagai institusi pendidikan Islam, gerakan Islah. Idrisiah as a model of institutional education of Islah movement dalam bahasa Inggeris dia. Dan anak-anak semua boleh baca kerana saya merumuskan tentang sumbangan Madrasah Idrisiah setelah 100 tahun penubuhannya. Saya masih ingat lagi titah Sultan Nazrin, Sultan Duli Paduka Maha Mulia Sultan Perak, yang telah bertitah menyatakan bagaimana Madrasah Idrisiah ini telah mengabsahkan sumbangan dan kerjasama di antara istana dengan ulama dan umara untuk membangunkan satu institusi pendidikan Islam. Madrasah Idrisiah menjadi bukti, model bagaimana kerjasama di antara istana, ulama dan umara mampu melahirkan satu institusi yang mampu menjadi pencetus kepada gerakan Islah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, oleh itu kita lihat sejak penubuhannya, Madrasah Idrisiah telah melahirkan ramai tokoh-tokoh hebat yang menjadi pemangkin sangat signifikan dalam sejarah jatuh bangun negara. Syekh Abdullah Fahim, mudir di antara mudir yang terlama sekali di Madrasah Idrisiah, yang merupakan penasihat kepada Tunku Abdul Rahman untuk menentukan tarikh kemerdekaan kita. Alhamdulillah. Kemudian kita ada Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, ada Zulkifli Muhammad, ada juga Tan Sri Abdul Hamid Osman dan ramai lagi. Namun begitu, kita lihat bahawa Madrasah Idrisiah ada kegemilangannya dan ada juga zaman yang tidak menonjol. Dan saya ingin menyentuh kepada ini bahawa bagaimana Madrasah Idrisiah mula-kemula dibangunkan, dipulihkan dengan baiknya. Jadi saya berkongsi kepada semua individu, insan yang sangat berbudi, berjasa kepada kita, ada almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Pada 5 Oktober 1984 direkodkan almarhum bermesyuarat di Rumah Bulat lalu menitahkan untuk Madrasah Idrisiah dibangun, dipulihkan, dan pada waktu itulah ayahanda kepada Al-Fadil mudir kita, Ustaz Musa Zainuddin, menjadi pencetus kepada kebangkitan Madrasah Idrisiah yang sudah pun lebih 1984, sudah lebih 42 tahun. Alhamdulillah, itu sedikit sejarah yang perlu kita lihat, yang perlu kita terima kasih. Jadi kepada anak-anak semua, kita sekarang ini, alhamdulillah, kecemerlangan Idrisiah itu sudah pasti kita banggakan. Namun, kecemerlangan sahaja dari segi akademik belum cukup untuk kita mengorak langkah menjadi peneraju ataupun pemangkin dalam masyarakat maupun dalam negara. Jadi saya ingin mengajak kepada semua untuk kita revisit atau melihat semula apakah yang perlu kita lakukan dalam konteks dunia pada hari ini. Dunia sudah berubah anak-anak semua. Dunia sudah berubah daripada satu zaman yang tiadanya teknologi yang begitu pantas kepada satu dunia yang serba tidak normal. Kita berada dalam dunia yang dikatakan sebagai post-normal times. Dunia yang tidak normal, dunia yang tidak ketentuan. Jadi anak-anak semua boleh lihat apa yang berlaku di dunia pada hari ini. Kita tidak terbayang apabila berlakunya krisis di Asia Barat, tetapi yang kesannya kepada seluruh dunia. Bayangkan tuan-tuan, tutup Selat Hormuz, satu dunia mengalami masalah krisis tenaga global yang bakal memberikan kesan kepada ekonomi, politik,
sosial dan keseluruhan kehidupan manusia di seluruh dunia. Itu merupakan tanda-tanda post-normal. Ya. Tanda-tanda post-normal juga anak-anak semua, bahawa pada masa ini ada banyak kejayaan-kejayaan yang kita kecapi. Ada banyak kecemerlangan akademik. A begitu banyak sehingga kan dah datang A dah habis. Semuanya disapu oleh pelajar madrasah Idrisiah. Tetapi adakah A itu mampu menjamin kecemerlangan yang lain? Ini yang saya nak beritahu dan kongsikan kepada anak-anak semua. Baik. Pada tahun 2014, ini cerita sedikit sebelum saya membawa kepada apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Pada 2014, Alhamdulillah, saya telah ditawarkan untuk mengajar di New York University, di New York. Jadi sebagai visiting professor di New York. Di Amerika, saya ditawarkan mendapat beasiswa Fulbright Scholars. Merupakan di antara beasiswa yang paling prestige di dunia lah. Alhamdulillah. Mewakili Malaysia, satu-satunya mewakili Malaysia pada tahun itu, saya mengajar di New York. Jadi semasa saya mengajar di New York, sebagai visiting professor, ya, saya merantau di banyak universiti-universiti yang hebat di Amerika. Ivy League Universities. Harvard, Yale, MIT, Columbia University, Cornell, dan lain-lain. Namun saya nak ceritakan bagaimana, apakah peranan kita apabila saya menziarahi seorang profesor di Georgetown University. Georgetown University di Washington DC. Saya menziarahi seorang profesor, barangkali ada yang tak kenal, ada yang tak kenal, profesor yang sangat masyhur di dunia. Nama profesor itu Profesor John L. Esposito. Dia macam espresso. Jadi Profesor John L. Esposito adalah seorang profesor di Georgetown yang merupakan pengkaji kepada gerakan Islam, perkembangan Islam dan juga political Islam di seluruh dunia. Beliau menulis banyak buku-buku diterbitkan oleh Oxford University dan sebagainya. Di antaranya Contemporary Makers of Islam, Who Speaks for Islam. Maknanya kalau dalam bidang ini, beliau merupakan leader dalam bidang kajian political Islam di dunia. Lalu saya berziarah beliau dengan Profesor Esposito. Apabila kami bersembang, kami berbual, lalu saya tanya kepada satu soalan kepada Profesor Esposito. Saya tanya Profesor Esposito, apakah pandangan Profesor setelah mengkaji tentang political Islam ini terhadap Islam dan orang Islam? Lalu yang dijawab oleh Profesor Esposito ini sangat memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Beliau berkata, Islam yang mana satu? Umat Islam yang di mana? Islam Pakistan ke? Islam di Timur Tengah ke? Islam Arab ke? Islam Afrika ke? Islam India ataupun Islam Indonesia, Islam Malaysia? Umat Islam yang di mana? Umat Islam di Eropah ke atau mana? Jadi makna apa yang dicuba diberikan satu konotasi oleh Profesor Esposito sebagai seorang pengkaji tegar terhadap political Islam, walaupun beliau bukan orang Islam, tetapi gurunya adalah seorang maha guru kepada political Islam, Profesor Ismail Faruqi rahimahullah alaihi. Memberikan pandangan beliau bahawa sebenarnya walaupun kita ada Al-Quran yang satu, walaupun kita ada Tuhan yang satu, walaupun kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat Islam tidak menzahirkan Al-Quran yang satu, Tuhan yang satu, kerana ada pelbagai amalan, pelbagai pendekatan. Ada yang begini dan ada yang begini. Namun begitu, apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah pandangan beliau. Saya nak kait dengan hari ini. Beliau berkata bahawa setelah melihat perkembangan Islam di seluruh dunia, beliau melihat bahawa Malaysia lah. Mula-mula dia kata, kebangkitan Islam itu bakal bermula di Asia Tenggara pada abad ke-21. Dan Malaysia lah di antara negara Islam yang paling berpotensi untuk menawarkan model negara Islam terbaik yang boleh dirujuk oleh dunia, yang bakal mengurangkan persepsi negatif
komuniti antarabangsa terhadap Islam itu sendiri. Jadi ini yang saya nak ajak kepada anak-anak semua, bahawa pengiktirafan oleh profesor, sarjana, intelektual melihat potensi negara kita mampu bangkit menjadi sebuah negara Islam model rujukan global. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Inilah peranan kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, adalah bagaimana untuk kita melahirkan insan-insan, anak-anak kita yang tidak lagi hanya insya-Allah cemerlang akademiknya, tetapi punya jiwa, punya fikrah, punya pemikiran, punya roh yang bukan hanya kecemerlangan individu, kecemerlangan bersifat individu, tetapi adalah yang memikirkan tentang ummah, yang memikirkan tentang bangsa, agama dan negara. Oleh itu kita memerlukan satu anjakan, satu islah, transformasi, tajdid, sahwah, nahdah, ihya. Itu merupakan tema-tema kebangkitan, tema-tema islah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, Madrasah Idrisiyah, seperti mana yang saya sebut dalam artikel yang saya tulis, adalah madrasah yang bukan hanya menghasilkan, mengeluarkan anak-anak yang cemerlang akademiknya, tetapi jiwanya adalah seorang murabbi, seorang mempunyai pemikiran mujaddid. Jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada sini, untuk membezakan Madrasah Idrisiyah dengan mana-mana institusi yang lain, Madrasah Idrisiyah adalah institusi pendidikan yang berteraskan kepada gerakan islah, gerakan kebangkitan, gerakan transformasi yang ingin kita lakukan. Jadi maknanya, anak-anak semua, inilah yang ditanamkan sejak daripada sebelum ini. Al-Fadhil Almarhum Ustaz Musa Zainuddin telah tanamkan kepada anak-anak, tanamkan kepada saya. Menjadi pelajar di Madrasah Idrisiyah, kita bukan hanya cemerlang dari segi akademiknya, Alhamdulillah, adalah peluang buat PhD di United Kingdom, adalah peluang bekerja sebagai visiting professor di Amerika, adalah peluang bekerja sebagai research fellow di Dubai International Financial Center. Alhamdulillah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana melahirkan anak-anak Madrasah Idrisiyah ini terus terlibat dalam gerakan dalam masyarakat. Yang ini yang sangat penting. Walau ke mana kita pergi, kita mesti meneruskan perjuangan ini. Ketika saya berada di United Kingdom, kami adalah diajar oleh Al-Fadhil Ustaz Musa untuk aktif. Saya aktif bersama dengan Palestine Solidarity Campaign, dengan ABIM dan MSG UK, dan kita bersama dengan pelbagai institusi di United Kingdom untuk bekerja mengingatkan kita tentang islah. Ketika saya berada di Amerika, kita diajar di Madrasah Idrisiyah untuk terlibat. Saya aktif dengan Muslim Bar of New York dan juga dengan beberapa institusi yang lain. Dan inilah sebenarnya yang menjadi membezakan di antara Madrasah Idrisiyah dengan universiti ataupun institusi-institusi yang lain. Jadi apa yang perlu kita lakukan anak-anak semua? Yang pertama, Madrasah Idrisiyah mesti melahirkan anak-anak yang worldview-nya, pemikirannya, fikrahnya, yang pertama adalah pemikiran yang terbuka, pemikiran yang mengiktiraf kepelbagaian, pemikiran yang ta'ayush asil, pemikiran yang damai, yang wasati, yang maqasidi, yang Qurani. Ini bermakna kita menghayati keseluruhan penghayatan kita terhadap Islam yang sebenar. Supaya kita menjadi betul-betul Al-Madani. Iaitu seorang yang memahami Al-Madinah Al-Munawwarah. Membina tamadun dengan nilai yang mengiktiraf kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Itu merupakan prerequisite untuk kita melakukan perubahan. Sekiranya kita cemerlang, kita mencapai tahap yang hebat, tetapi pemikiran sempit, ghulu, ekstrim, tidak menghormati perbezaan, akhirnya kita akan menjadi punca kepada perbalahan dan kita tidak mahu melakukan perubahan di dalam kehidupan. Dan yang kedua, ini sangat penting anak-anak semua.
kita tidak boleh lagi berfikir sebagai pemain tempatan. Kita sudah perlu berfikir menjadi international global player. Kita tidak hanya boleh lagi berfikir bahawa kita hanya di Kuala Kangsar ataupun di negeri Perak ataupun di Malaysia. Kita sudah perlu mengorak langkah ke dunia. Pemikiran kita mesti al-alami, mesti international, mesti global, mesti bersifat universal. Apa yang saya maksudkan pada hari ini? Kerana dunia pada hari ini sudah terlalu cepat perubahannya. Jadi kita perlu berfikir menjadi satu bangsa yang fikrah dan worldview-nya adalah al-alami. Ini bermakna anak-anak semua, kita perlu melihat dari kacamata yang lebih besar. Kita perlu memahami dalam konteks yang lebih luas. Kerana kita bukan hanya sebagai rakyat Malaysia, tetapi kita juga sebagai umat manusia di muka bumi ini. Ya tuan-tuan, ini bermakna anak-anak semua, kita kena impikan untuk kita sebagai international player. InsyaAllah. Ini bermakna kita punya impian untuk bekerja di peringkat antarabangsa, untuk memastikan kecemerlangan kita di antarabangsa, untuk memastikan kita juga relevan di peringkat antarabangsa. Kita boleh lakukannya. Alhamdulillah, setakat ini, walaupun saya ni taklah hebat mana, tetapi pengalaman yang diajar di Madrasah Idrisiah untuk memikirkan bahawa kita boleh bersaing dengan semua bangsa di dunia ini, kita boleh melakukannya. Saya masih ingat lagi, tuan-tuan dan perempuan, saya cuba diri saya untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, terutamanya bangsa-bangsa Amerika. Jadi saya bekerja 2009. Saya bekerja di Dubai International Financial Center, di sebuah institusi penyelidikan. Dan saya telah diterima untuk melakukan 2 penyelidikan di Dubai International Financial Center. Saya anak Madrasah Idrisiah, universiti di UAE, tak pernah belajar di luar negara, lalu bekerja di Dubai International Financial Center. Lalu pada tuan-tuan, waktu itu kita rasa inferior juga. Kerana di DIFC itu, di pejabat saya, kebanyakannya adalah Harvard University alumni ataupun Harvard graduates. Kebanyakannya adalah American. Lalu kita bersaing dengan Harvard graduates. Alhamdulillah tuan-tuan, apabila kita yakin, kita cuba lakukannya, alhamdulillah. Hasil daripada kajian yang kita lakukan lebih baik daripada Harvard graduates yang dibuat. Alhamdulillah. Itu yang kita cuba buktikan tuan-tuan. Kita boleh melakukannya, terutama anak-anak semua. Anak-anak dan rahmat Allah sekalian. Itu sebuah sedikit perkongsian yang boleh saya kongsikan kepada semua. Madrasah Idrisiah sudah pasti dekat di hati saya. Kerana Madrasah Idrisiah merupakan institusi yang mengubah fikrah, pemikiran, kehidupan saya. Daripada seorang anak yang nakal, yang tidak punya hala tuju, tiba-tiba melalui 40 hari orientasi. Bayangkan tuan-tuan. Daripada seorang anak yang nakal, saya tak perlu ceritalah kenakalan saya tu. Ya. Masuk Madrasah Idrisiah 40 hari, tension. Terus menjadi seorang yang berubah. Madrasah Idrisiah telah memberikan satu hala tuju kehidupan kepada saya. Dan alhamdulillah, sehingga hari ini, saya masih ingat lagi bagaimana orientasi 40 hari itulah menjadi pengubah kepada kehidupan. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan dan rahmat Allah sekalian, khususnya kepada anak-anak yang dikasihi, kita tanamkan di dalam diri kita untuk melakukan kecemerlangan, al-imtiaz, tetapi mestilah biruh, bukannya biduni ruh. Mestilah dengan kebaikan, akhlak, adab dan juga hala tuju yang baik. Barangkali itulah sebuah sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya doakan moga anak-anak semua berjaya, anak-anak semua dapat meneruskan pengajian dan mencipta kecemerlangan yang lebih hebat, bukan sahaja menjadi menteri. Alhamdulillah dapatlah jadi menteri, kita tak rancang ya, daripada timbalan menteri menjadi menteri. Saya langsung tak rancang tuan-tuan. Saya rancang saya nak jadi Profesor Emeritus sahaja. Saya dah dapat profesor, saya dah dapat sebagai timbalan rektor, satu lagi nak jadi rektor ataupun naib chancellor.
tiba-tiba menjadi timbalan menteri dan menteri. Moga-moga ada yang lebih hebat lagi. InsyaAllah kita doakan. Ada ramai anak-anak kita yang hebat. Di UAE saya ingat ada Profesor Aerospace. Di UAE Kuantan ada Profesor Microbiology. Ada di universiti-universiti lain kita ada anak-anak Idrisiah kita yang hebat-hebat belaka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya lihat sebentar tadi, saya nak ucapkan tahniah kepada mudir yang mempunyai perancangan the next 100 years. 100 years sudah selesai, kita nak bicara tentang 100 years yang akan datang. Dan ini insya-Allah kita akan berikan sokongan untuk melihat apakah yang perlu boleh kita bantu insya-Allah. Dan sebenarnya 100 years ini sangat dekat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selalu kita lupa bahawa setiap 100 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan satu perkara yang sangat-sangat kita impikan. Inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'atu sanah may yujaddidu laha dinaha atau kama qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah SWT menghantar setiap 100 tahun seorang mujaddid yang akan memperbaharui agama kamu. Ini bermakna setiap 100 tahun kita perlu ada satu projek menghasilkan mujaddid. Mujadid ini bukan hanya bersifat individu, mujadid itu barangkali adalah bersifat grup, bersifat pasukan, bersifat institusi. Mujadid itu bukanlah hanya seorang, tetapi dia akan ada mujadid yang lain, dan ini yang kita ingin lahirkan, mujadid 100 tahun yang akan datang. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah, kepada guru-guru, kepada PIBG, kepada semua yang hadir pada hari ini, kepada Yayasan Taqwa, kepada anak-anak semua. Moga-moga semuanya dipermudahkan urusan, mendapat kecemerlangan di dalam peperiksaan, dimurahkan rezeki, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga dengan ini pada hari ini sebagai awalannya, ini sebagai permulaannya, bolehlah kita umumkan sedikit sumbangan untuk majlis ihtifal ini. InsyaAllah kita serahkan sebanyak RM20,000 kepada Madrasah Idrisiah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Ihtifal Madrasah Idrisiah 1447 Hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.